Ramai orang ingat nafsu dan hawa nafsu tu adalah sama. Sebenarnya tak. Nafsu ialah fitrah yang Allah SWT letak dalam diri manusia. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu berkeluarga, nafsu mencari rezeki. Semua tu keperluan untuk kita yang hidup. Sebab itu ada disebut dalam Al-Quran. Nafs yang tenang iaitu nafs mutmainnah. Nafsu apa? Nafsu mutmainnah lah. Maka nafsu, didiklah nafsu ni. Tetapi bila nafsu ini dipengaruhi oleh syahwat, emosi, bisikan syaitan, ia bertukar menjadi hawa nafsu. Makan bukan sebab lapar, tapi ikut selera. Marah bukan sebab benar, tapi sebab ikut emosi. Berbelanja tu bukan sebab perlu, tapi ikut kehendak. Allah SWT berfirman, jangan kamu ikut hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Orang kuat ni bukan orang yang tiada nafsu, tetapi orang yang mampu mengawal hawa nafsu. Ikhtiar dengan ilmu, sembuh dengan izin Allah. Assalamualaikum.